kesihatan yang saya alami sebelum ni, Siti adalah seorang pesakit TB. Dan selain tu, Siti juga kerap batuk lah. Batuk sesama dan demam. Batuk sesama ni memang perkara biasa kan, memang yang kita alami sebelum ni. Tapi selepas Siti amalkan Agibrox ni, demam tu dengan sakit-sakit badan tu macam tak ada apa. Kalau batuk kejap je. Okey, balik pada Siti sebelum ni. Siti sakit TB pada tahun 2021 pada bulan 8. Setahu Siti, bila kita sakit TB ni, bila kita sembuh, dia cepat serang balik badan kita kan. Antibody kita jadi lemah. Sebab antibody kita lemah, TB tu boleh serang balik. So Siti pun risau. Sebab tu Siti amalkan Agibrox. Okey, lepas Siti amalkan Agibrox ni, alhamdulillah jarang nak batuk, dia demam dan sesema. Tapi tahun lepas, tahun 2024, Siti batuk dalam sebulan juga lama. Okey, Siti pergi buat check up, pergi balik dekat klinik TB tu. Dia check macam biasa balik dan buat x-ray balik. Masa buat x-ray tu, Siti punya paru-paru, kita kalau penyakit TB, pesakit TB ni, paru-paru kita akan ada parut tau. Bila ada parut, x-ray, Siti akan bawa x-ray. Doktor akan tengok balik. Pada tahun 2021 tu, kita punya x-ray yang first tu dengan x-ray yang terkini. Okey, paru-paru Siti, yang parut tu memang banyak perubahan dia. Dia selalunya kita tak boleh balik macam paru-paru orang normal. Siti macam dah kurang lah kat situ. Kalilah Siti nak sarankan kepada semua pengguna, nak sarankan kepada semua kat luar sana untuk makan Agibrox dan rasakan macam mana perbezaan badan kita bila kita dah amalkan Agibrox ni.